40 hari 40 malam. Tetapi jika darah tersebut keluar selepas tempoh nifas 60 hari 60 malam dah berlalu dah anaknya bersalin, hari ke-61 keluar lagi darah, maka dia digelar sebagai darah istihadah. Dapat tak? Jelas tak? Ini semestinya pada haid dah datang darah istihadah. Ini pada nifas pun boleh datang darah istihadah. Sebab masuk darah istihadah dalam darah penyakit ataupun darah yang kotor. Boleh tak? Termasuk juga di dalam kategori nifas ialah darah keguguran. Seorang wanita yang telah mengalami keguguran, maka darah yang keluar daripada jasadnya digelar sebagai darah nifas. Dan apabila seseorang wanita telah berhenti darah nifasnya ataupun kegugurannya, maka wajib ke atas dirinya untuk mandi. Boleh itu jelas, itu saya salah. Nifas itu jelas. Kemudian golongan yang seterusnya yang wajib berhadas besar adalah orang Islam yang telah meninggal dunia. Nah, ada sih kan orang Islam kita yang meninggal dunia, kita si mandikan. Lalu kapan, lalu bumi, lalu solat, lalu bumi. Mesti kita mandikan dulu sebelum kita mengkafankannya. Melainkannya satu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang yang mati syahid, maka dia tidak perlu mandi. Jadi setiap orang Islam yang telah meninggal dunia, maka diwajibkan atas orang Islam yang lain untuk memandikannya kerana hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, satu orang meninggal, 10 orang ahli kampung perlu memandikannya. Mun 10 orang yang datang jual, 10 orang datang mandikannya, maka seluruh kampung menanggung dosanya. Kalau dia orang baru masih Islam, selaku dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang telah meninggal dunia, mandikanlah dia dengan air dan juga bidara. Kemudian kafanilah dia dengan 2 helai kain. Macam kita di Indonesia kita pakai kapur bagus. Nanti potong bau. Nabi SAW pakai air dengan kuat bidara. Bidara itu dan juga kafanilah dengan 2 helai kainnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. laki bukan 5. Okey, jelas tak? Laki 5. Ya, adalah antara golongan yang diwajibkan untuk mandi junub. Jadi apabila dia datang junub, apabila dia datang dia hadas besar, jadi ada beberapa perkara yang diharamkan pada diri seseorang yang dalam keadaan hadas besar untuk dilakukan. Antara perkaranya adalah yang pertama sekali adalah solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Solat fardu ataupun solat sunat maka diharamkan bagi satu orang yang berhadas besar untuk melakukan solat. Boleh tak? Lagi ini selagi nasi mandi junub. Doa apa dia? Berdoa boleh. Yang kedua adalah berhenti di dalam masjid ataupun duduk di dalamnya. Sebenarnya berhenti dalam masjid pun si boleh, duduk dalam masjid pun si boleh. Lebih-lebih lagi wanita yang datang haid. Perkara ini menjadi keumuman di Malaysia apabila berlakunya majlis pernikahan. Nikah. Sebab mun kita rasa yakin dengan tetamu yang datang yang semua yang suci, janganlah buat di masjid. Buatlah di dewan. Mun kita dapat ambil maklumat semua wanita yang hadir bila haidnya, boleh pula di masjid. Dia tu suci, boleh jemput dia datang masjid. Dia tu haidnya tu sama tak lain dengan aku punya nikah, aku punya si belum berinya. Mun kita boleh check. Sebab apa yang menanggung dosanya bukan dirinya seorang, tapi kita yang mengadakan majlis dalam masjid nanti. Kita pun menanggung dosanya. Sebab haram bagi diri satu orang yang berhadas besar berada di dalam masjid. Boleh? Sebab waktu kami nikah, kita jual lah. Kami si bola di masjid. Kami bola di Majmuk Mall, di Waituddin, baca-baca kami sudah. Sebab waktu komedi. Si boleh bola di masjid. Jadi Jadi untuk mengelakkan benda
Untuk kami pesanan kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang mana ada lagi anak-anak muda yang akan menikah, yang mana telah pun adanya pernikahannya, selalunya sanding dengan pola hidupan. Tapi pernikahannya kebiasaannya umat Melayu kita memang akan pola di masjid. Begini tu dah banyak dah yang buat nikah dengan sanding di tempat yang sama. Di dewan juga, yang buat nikah dulu pagi di dewan, yang petangnya balik rumahnya saling baju, jadilah raja sehari. Sandingnya boleh sama-sama. Selagi mana jangan buat di masjid. Bukan memberi larangan, tapi jikalau kamu sedia untuk menegur, silalah. Dipersilakan. Melainkan kita si jemput perempuan. Kita si jemput langsung wanita. Yang datang ahli keluarga kita yang kita tahu dia memang sedar hadas besar dia. Pengantin perempuan, mak bapak kita, semua yang lain semua lelaki. Perempuan yang sedar langsung, dan pengantin seorang dia dengan maknya. Dah boleh saya masalah. Sebab kita tahu punya dua sedar dalam tertahir. Tapi bila kita jemput sekampung datang, 80, 100 orang datang. Belum tentu 100 yang hadir semuanya berhadas, yang mana bersih, suci daripada hadas besar. Penting tak? Kemudian diharamkan bagi diri mereka untuk tawaf mengelilingi Kaabah. Kami larang habiskan untuk balik. Si banyaknya jadi tinggal. Boleh tak? Si banyak. Boleh tak? Dalam tak? Kemudian haram kepada mereka untuk tawaf mengelilingi Baitullah, mengelilingi Kaabah. Haram tak? Dia datangnya hadas besar. Dan yang keempat, buat lagi nak sentuh tu. Sentuh kita banyak ni. Jangan lari je. Jangan dengar ya. Mikrofon tu sampai keluar. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran. Diharamkan bagi seseorang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Namun bagi orang yang berjunub, membaca Al-Quran di dalam hati tanpa melafazkan bacaan dengan lidah, dibenarkan. Dia baca Al-Quran dalam hati, dia baca ayat kursi dalam hati, dibenarkan. Boleh, harus hukumnya. Tapi jangan lafaz dengan lidah. Si boleh melafazkan